Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni hari Ahad, tepat 14 bulan 12 2568. Kita mari dengar pula lah berita Cong Islam Ya Allah nah. Tolong kod like, kod share, kod titam dek nah. Islam Ya Allah. Kita pergi di Syria nah. Tahan seharak mapuh 2 ekor, lepas tu seekor lagi jadi lam, jadi orang balik bahasa, mapuh juga seekor. Ni buat dia kena pedih di Syria nah. Tu. Ada satu puak lah, ada satu puak dalam Syria puak pergi pedih juga. Puak ai nah, saya nak ayat kata puak ai saja. Tu. Dia pedih hari Sabtu semua orang. Kena tahan seharak luar, lepas tu orang balik bahasa seorang nak mapuh duk 3 orang semua mapuh. Hak ni lah kali pertama hak demo conti demo berdeh tahan seharak dalam Syria selepas daripada Bashar tu baik gini nah. Masa setahun ni kali mula-mula tahan seharak kena berdeh dalam Syria. Makna kata dalam Syria ni tahan seharak ada lagi nah, ada banyak lagi. Patah nanti berdihat seharak terai tu baik oyak kata nak balas kelik. Nak keken dia berdeh buat dia mapuh 3 orang saat ni nak balas kelik. Dah ni terai tu baik kecek tu baik kata nak balas kelik. Terai kata for I duk belakang nah. Terai kata for hak berdeh ni for I. Dia nak balas kelik dia kata nah. Tu. Lepas tu hari dia berlaku tengah hari lek malam. Tengah hari nah. Boleh malam tu seharak dia buat rekan selalu nah. Dia pergi likung di kawasan Cangwat Hom. Likung Cangwat Hom. Lek malam tu dah. Tengah hari dia fok yo kena berdeh mapuh. Lek malam dia pergi likung di ni dia igak 3 orang di kawasan Hom ni nah. Dia kata fok ni fok songsai lah. Fok kena songsai kata berdeh. Fok dia mapuh 3 orang tu. 3 orang dia igak lagi nah. Dalam Hom nah. Kau dia masuk igak saat ni nah. Kapal tu duk musim lek tah langit nah. Di kawasan Hom tu nah. Tu. Tu noh. Dekat dengan Berabung musim dalam Hom. Lepas tu ada kereta kerak masuk. Ada drone nak tahu ni tah lagi kapal tu lagi. Hak ni hak dia nak murih. Tren nak murih sungguh. Buat yang apa 3 ekor di kawasan ni. Tapi dia masuk igak juga 3 orang nah, orang di Hom ni, di Syria ni lah. Tu. Hak tu hak berlaku di Syria hari Sabtu nah, hari Sabtu semua kan. Bos malam ni pun ya balas kelik yang berigak 3 orang nah. Hak tu satu berita. Kita pergi tengok hak ni. Hak ni hak berlaku di mana ni? Kita tengok di Gaza lah. Gaza hari Sabtu semua kan. Orang Gaza mati syahid pula, sakit lagi, mati syahid lagi. Ada ringan rumah sakit tu buat ringan kata orang Gaza mati syahid dah 9 orang nah. Kena buat Isra berdeh di kawasan Gaza utara semua orang nah. Pagi hari nah, pagi hari. Tu habis. Kita tengok di China nah. China dia buat pula nah. Dia buat drone. China buat drone hak besar dalam dunia. Besar mana tak tahu nanti, tapi dia kata besar dalam dunia. Lepas tu marai ni dia tolong Dubai tengok. Dia tolong naik Dubai. Kalau sebut kata drone ni tak ada orang bawa nah. Dia tak ada orang bawa, dia pakai wit tayuk, pakai makap. Nak gimana dia makap. Pas dia buat boleh besar dalam dunia. Marai ni dia tolong naik Dubai. Marai ni berjaya. Dubai pergi boleh berjaya. Lepas tu drone hak besar dalam saat ni nah. Dalam dunia tu nah. Hak Cina buat ni. Drone ni boleh muat drone halus pula. Beribu te pula. Tu. Dia muat drone besar, muat drone halus. Lepas tu dia bakap drone halus tu nak pergi bang mana dia bakap sekali lagi. Hak ni hak Cina boleh buat nah.
Waktu dia tolong dah marai ni jaya, boleh naik sungguh. Pakai kerja lah Samrit ni hak Cina buat. Hak tu satu berita hak Cina lah. Tu malam ni sekadar ni berita cong Islam yak lah nah, sekadar ni saja jumpa. Tapi jumpa nak hari lah, jumpa nak hari, boleh jumpa nak hari masalah ni. Waktu Fauzi berita pun boleh dengan nak hari pula. Kau like, kau check, kau titam nah. Biar ada nak tambah boleh tambah. Kapung mana peminat duk kapung mana boleh hoyak juga nah. Tu dia. Lepas tu doa lah. Oleh kita doa wazah selamat lah. Nah. Malam ni sekadar ni saja nah berita nah, kita jumpa pula esok pula nah. Ni hak cong Islam yak lah nah. Saya mula nak baca dah nah. Tolong tengok, tolong sebar nah. Tu. Biar tak titam lagi, pecek titam boleh selalu nah. Dua cong selalu dah. Islam yak lah dengan Fauzi berita nah. Malam sekadar ni lah. Assalamualaikum. Tak tahu masuk sumuk lah. Di mana hujan lagi boleh royak nah. Peminat boleh royak di mana hujan turun masalah ni lah. Hujan turun boleh royak nah. Pak udara hari ni pun nampak hujan, nampak gelap ya pagi hari nah. Jadi khairat ke perempuan tak tahu nah dekat hingga nah. Lepas tak sudah lagi ni duk upun lagi sikit.